Boleh. Hai kawan-kawan, bersua kita lagi. Inilah rutin hobi saya bermain dengan kucing kesayangan saya, Budi dan Koci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam memberikan amalan membaca. Nama diberi Nur Iman Zulaika binti Muhammad Ahir, tahun 5 Al-Biruni dari Sekolah Kebangsaan Belimau 1, yang berkod MBB 1031. Kawan-kawan ada tak macam saya yang sukakan kucing? Kucing merupakan haiwan peliharaan yang paling popular kerana kecemasan dan sifat manjanya. Kawan-kawan yang suka kepada kucing dan ingin membela kucing, jom saya kongsikan satu buku yang telah saya baca. Ini dia, Kitab Para Kucing, yang ditulis oleh Eman Dani, diterbitkan oleh penerbitan Caterpillar Malaysia Sdn Bhd pada tahun 2019 dan mempunyai 195 muka surat. Di setiap helaian muka surat buku ini syarat dengan cerita, info, tips, fakta yang disampaikan oleh sekumpulan penulis yang mempunyai minat dan pengalaman yang banyak tentang kucing. Dalam penulisan mereka, pelbagai maklumat telah dikongsikan, di mana penulisan itu diletakkan di bawah tajuk-tajuk yang menarik. Ditambah pula dengan ilustrasi gambar kucing yang comel, mengikut karakter dan dialog antara kucing-kucing yang penuh dengan sindiran halus tentang kehidupan manusia, membuatkan kita rasa terhibur dan ingin terus membaca tanpa rasa bosan. Buku ini membawa kita mengembara ke dunia yang penuh keajaiban, di mana kucing memainkan peranan penting dalam sejarah dan tamadun manusia. Kita mungkin pernah dengar bahawa di Mesir Purba, kucing disembah sebagai dewa, menjadi penasihat raja dan juga sebagai pelindung manuskrip-manuskrip kuno. Lain pula dengan budaya di Jepun, kucing dianggap membawa tuah dan menolak bala. Hebat kan kucing? Bagi kita yang beragama Islam pula, memelihara kucing hukumnya harus dan kita dianjurkan untuk bersikap ihsan kepada semua binatang. Ditambah pula dengan kisah seorang sahabat Rasulullah yang terkenal yang diberi gelaran Abu Hurairah kerana beliau suka dan kasih kepada kucing. Selepas membaca buku ini, baru kita akan tahu tentang perbezaan antara peminat kucing dan pecinta kucing. Bukan mudah sebenarnya nak jadikan kucing ini sebagai haiwan kesayangan kita. Telah banyak benda yang perlu kita fikirkan seperti jenis, umur, kesihatan, pemakanan, tempat tinggal dan paling penting, persetujuan ahli keluarga. Dan jangan lupa juga tentang perasaan jiran tetangga kita ya. Selain itu, di dalam buku ini juga ada mengajar kita tentang bahasa kucing melalui ekor dan postur tubuhnya. Kita akan tahu emosi dan interaksi kucing. Contohnya, kalau kucing itu menggigit manja dan menggeserkan kepalanya, ia bermaksud itu tanda kasihnya kepada kita. Kawan-kawan, perasan tak sekarang dah banyak tau kedai-kedai yang menjual makanan dan keperluan kucing. Tidak kurang juga, klinik swasta yang merawat kucing dibuka bagaikan cendawan tubuh selepas hujan. Daripada hobi, sekarang sudah menjadi satu perniagaan yang menguntungkan dan melahirkan ramai usahawan yang berjaya. Seperti di dalam buku ini, perniagaan hotel kucing Cat Zonia Hostel Sdn Bhd yang boleh memberikan kita inspirasi idea untuk memulakan perniagaan yang berasaskan dunia kucing. Betul lah kata orang, kucing ini memang membawa rezeki. Itu belum lagi cerita tentang watak-watak kucing yang dikomersialkan di dalam filem, animasi, komik dan lain-lain lagi. Sehingga popular seperti watak kartun Hello Kitty, Garfield, Doraemon dan watak Tom yang selalu ditipu malah dalam kartun Tom and Jerry tu. Hebat kan penangan kucing? Sehubungan dengan itu juga, terdapat kisah-kisah sukarelawan yang menyelamatkan kucing jalanan yang membuat hati saya tersentuh.
Yalah, bukan semua orang boleh jadi dan buat seperti mereka, kan? Info daripada klinik Dr. Hezri, seorang doktor veteriner yang memberikan banyak ilmu tentang kucing dan penjagaannya, seperti mengenali baka kucing, keperluan habitat kucing, kesihatan, penyakit kucing dan juga isu pemaluan kucing yang diterangkan secara jelas mengikut mazhab. Bak kata pepatah, lagi banyak kita baca, lagi banyak ilmu pengetahuan yang kita dapat daripada buku ini. Daripada tidak tahu, sekarang jadi serba tahu tentang kucing, kan? Barulah seronok nak jadi pembeli kucing. Atau mungkin suatu hari nanti kita akan jadi usahawan yang berjaya sebab daripada haiwan yang bernama kucing. Apa pun yang kita ingin buat, kalau berlandaskan ilmu, semua akan menjadi betul dan mudah. Jom dapatkan buku ini segera untuk tahu lebih lagi tentang dunia kucing. Dan secara tidak langsung, kita dan kucing peliharaan dapat hidup bahagia bersama. Sebelum berakhir, terimalah serangkap pantun daripada saya. Daun ilalang melayang-layang, lalu jatuh di rumah mayang. Kucing belang disayang-sayang, kalau tidur ekornya bergoyang-goyang. Sekian, terima kasih.